Bagi aku filem ni sebuah filem romantik yang paling sweet. Mungkin antara yang terbaik yang aku tonton setakat ni untuk tahun 2025. Mengisahkan tentang dua orang anak muda. Seorang lelaki yang bernama Rahim Laude dan juga seorang perempuan yang bernama Komang. Rahim Laude ni dilakon oleh Kesha Alvaro dan juga perempuan yang bernama Komang ni dilakon oleh Aurora Ribeiro. Filem yang diarahkan oleh Naya Anindita ni sebuah filem romantik yang aku rasa penuh dengan jiwa. Kisah tentang macam mana Rahim Laude ni bertemu dengan Komang. Seorang ni Muslim, seorang lagi dengan agama, dengan budaya yang berbeza. Komang ni daripada Bali, agama dan budaya dia sendiri, dan Rahim Laude ni pula seorang Muslim dengan kepercayaan budaya yang memang totally different lah. Tapi jodoh temukan diorang ni dan diorang ni jatuh cinta. Hubungan diorang ni nampak smooth pada awalnya, macam tak ada apa-apa masalah. Ada gap between diorang ni yang buatkan diorang ni semakin berjauhan. So kalau korang nak tahu apa kesudahan kisah cinta between Rahim Laude dan juga Komang ni, korang boleh tonton filem yang bertajuk Komang. Filem yang tengah ditayangkan dekat Pawagam sekarang. Sebuah filem romantik yang aku boleh cakap paling sweet aku tonton untuk tahun ni. Tak ada skrip yang cringe. Lakonan yang nampak smooth, bersahaja je. Dan kisah tentang perbezaan pegangan, agama, budaya ni memang nampak sangat solid lah dalam cerita ni. Macam mana diorang gambarkan kisah yang berbeza, kehidupan yang berbeza between Komang dan juga Rahim Laude. Dan kemudian dijalin, disusun kemas untuk jadikan sebuah filem yang sangat-sangat baik. First impression aku bila aku tengok cerita ni kat wayang hari tu, memang filem ni sebuah filem yang penuh dengan jiwa. Daripada shot-shot, sinematografi, colour dia memang sangat-sangat cantik, skrip yang kemas. Even lagu-lagu dalam cerita ni, yang kebanyakan ni datang daripada lagu Rahim Laude sendiri. Lagu-lagu ni diletakkan dekat part-part yang sangat-sangat buatkan kita rasa emosional. Lagu tu sendiri bagi kesan dekat penonton. Dan yes, aku rasa ni sebuah filem romantik yang aku rasa paling sweet, yang paling aku suka, yang aku tonton setakat ni untuk tahun 2025. So macam biasa, rating aku untuk filem Komang ni korang boleh tengok dekat website aku. Dekat sana korang pun boleh bagi rating, boleh review apa-apa series ataupun filem yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, apa pendapat korang tentang filem Komang ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.